36-6. Yang keduanya ialah Arau duduk peraturan tetap. Arau. shut up you. Yang berhormat Arau, Yang Berhormat Hulu Langat bangkitkan peraturan mesyuarat. Ya, peraturan mesyuarat yang mana? 36-6. Tunggu. Ya. Seseorang ahli tidak boleh mengeluarkan sangkaan jahat ke atas sesiapa ahli lain. Dia sebut kandang. Dia tuju hulu langat. Kandang ni untuk binatang. Kandang ni untuk babi. Sebab itu di air kuning tak ada isu terpaksa minta tolong dengan babi. Babi pun dah tak nak tolong dah Perikatan Nasional ni. Masalahnya. Orang cari pengundi, bukan cari babi, bukan cari tai. Ini jadi masalah. Jadi ahli parlimen lama, tua bangka, tapi akhlak tak ada. Adab tak ada. Samakan orang dengan binatang. Ni, saya nak minta dia tarik balik. Speaker, saya nak minta dia tarik balik. Ni, tak ada adab. Kurang ajar. Yang Berhormat Hulu Langat. Kurang ajar. Bodoh. Bodoh.